A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita dalam program podcast POV Sinar Islam Plus. Sebuah program yang membincangkan mengenai isu-isu semasa berkaitan dunia Islam, berkaitan umat Islam, berkaitan fiqh, muamalat dan pelbagai lagi kupasan mengenai ajaran Islam. Pada kali ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting buat umat Islam sebenarnya. Ia berkait dengan salah satu rukun Islam, iaitu kewajipan menunaikan zakat. Menunaikan zakat bermaksud kita menegakkan salah satu daripada 5 tiang Islam. Dan sebaliknya, jika kita ingkar, maka runtuhlah satu daripada tonggak Islam itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita cukup bertuah pada hari ini kerana podcast POV Sinar Islam Plus kali ini dibawakan khas oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAINS, dan tajuk yang akan dibincangkan pada kali ini bertajuk Nak Rezeki Melekat Tapi Lupa Zakat. Okey, sebelum saya memperkenalkan ahli panel yang luas ilmunya ini, sudilah kiranya tuan-tuan dan puan-puan sekalian menekan butang like dan share atau sambung siar siaran langsung kita pada hari ini di platform media sosial masing-masing. Baik, tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan ahli panel kita. Beliau, kedua-dua ahli panel kita merupakan tokoh pendakwah yang terkenal di negara kita, dan salah seorangnya merupakan popular di Negeri Sembilan, sering ceramah dan kuliah di masjid-masjid, dan orang Negeri Sembilan insya-Allah kenallah beliau. Beliau merupakan Ustaz Abdul Hadi Abdul Aziz, pegawai di bahagian dakwah dan pemasaran MAINS. Assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar tuan? Sihat? Alhamdulillah. Okay. Dan alhamdulillah, panel kedua kita tak lain tak bukan, beliau merupakan pendakwah yang semakin meningkat naik sekarang. Kalau buka TikTok je, mesti FYP video-video beliau. Dan beliau disukai anak-anak muda dengan dakwahnya yang lemah lembut dan santai, serta menusuk kalbu. Okay, beliau merupakan ustaz lah, duta bulan zakat Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat, masya-Allah. Jadi bagaimana perjalanan Ustaz daripada Seremban ke sini, daripada Sendayan ke sini? Okey, ustaz kali pertama datang ke sini, masya-Allah. Tak adalah jauh sangat, dekat je. Masya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, saya sendiri biasanya melihat kedua-duanya di kaca TV atau media sosial saja. Sekarang kedua-duanya kita bawakan khas untuk penonton semua. Baik Ustaz, soalan pertama saya tujukan kepada Ustaz lah. Sebelum kita teruskan perbincangan kita dengan lebih mendalam, saya nak tanya soalan cepu mas lah untuk Ustaz lah. Ramai orang kata ekonomi sekarang teruk, dengan barang mahalnya, dengan gaji pun katanya cukup-cukup makan. So jadi kalau gaji cukup-cukup makan ni, masih wajibkah kita untuk berzakat? Terutamanya zakat pendapatan. Macam mana Ustaz? Okey, kita kena faham satu berkenaan tentang zakat. Zakat ni adalah satu kewajipan, dia bukan pilihan, sama ada kita nak buat ataupun tidak. Dan zakat ni adalah ada syarat dan juga dia punya kiraan secara khusus. Kita tak boleh cakap kita ni cukup-cukup makan je, duitnya ada banyak macam ni, komitmen tinggi dan sebagainya. Kerana zakat ni dia ada kategori-kategori. Okay, ada kaedah pengiraan. Sebab itu hari ini kita sangat mementingkan pengetahuan berkenaan tentang zakat. Ramai orang tahu berkenaan tentang infak, ramai orang tahu berkenaan tentang sedekah, tapi tak ramai pun orang pada hari ini mengetahui berkenaan tentang zakat. Sedangkan hari ini kalau kita kena faham, zakat ni walaupun RM5 dia adalah wajib. Tu kita kena tahu tu. Walaupun RM5, kita dah kira-kira tolak ini tolak itu, tiba-tibalah zakat yang kita kena bayar ni tak banyak lah, RM10 je. Bayangkan hanya dengan RM10 kadang-kadang rezeki kita tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab zakat adalah sesuatu yang wajib. Jadi hari ni nak tahu kita ni cukup-cukup makan ke, nak tahu kita ni boleh kena bayar zakat ataupun tidak, bagi ustaz secara mudahlah rujuk kepada jabatan agama, rujuk kepada majlis agama terdekat dengan kita. Kerana bagi ustaz, mereka sentiasa memberikan maklumat-maklumat, pengetahuan, bahkan mereka boleh memberikan kiraan
yang tepat melalui sumber income kita setiap bulan dan komitmen kita. Sebab orang pada hari ini kadang-kadang dia tak tahu tau, adakah zakat itu hanya pada gaji. Sedangkan dia ada jual inilah, dia jual itulah, ada bisnes tambahan, buat affiliate dan sebagainya. Banyak tau. Sayang sangat-sangat pada hari ini kalau kita ada income, ada duit yang masuk ke dalam kita tetapi kita tidak mengeluarkan zakat. Pada pandangan Ustaz, kepada semua yang melihat podcast kita pada hari ini, tolong cek betul-betul dengan Majlis Agama Islam sama ada kita ini kena zakat ataupun tidak. Baik, alhamdulillah. Sebab satu lagi, kalau Ustaz boleh tambah, ramai orang jadi takut nak keluarkan zakat sebab bila dikeluarkan zakat dia rasa duit dia makin berkurangan. Sedangkan baginda Rasulullah SAW menyatakan, sedekah itu menambahkan, dan sedekah wajib adalah zakat. Alhamdulillah, jelas penerangan Ustaz. Jadi kita kena check lah, walaupun pendapatan kita sikit ke banyak ke, yang penting kita check dulu. Betul, Samizi. Kena check dulu. Jadi kita ingat betul-betul lah, kalau dah cukup syarat, dah cukup haul dan nisab tu, memang kita kena keluarkanlah zakat. Jadi Ustaz, seterusnya kita dah maklum bahawa zakat merupakan kewajipan agama, tapi sejauh manakah zakat sebenarnya membantu kita, pembayar zakat lah terutamanya, dalam melekatkan rezeki seperti disebut dalam Islam? Betul. Hari ni ramai orang mengeluh, macam soalan yang pertama tadi jugalah kan. Ramai orang mengeluh bahawa duit dia kurang lah, tak cukup lah, kemudian cukup-cukup makan. Hari ni satu benda yang menyebabkan harta kita ini tak melekat, iaitu hilangnya keberkatan. Dan salah satu keberkatan dalam setiap rezeki yang ada di sisi kita pada hari ini, iaitu kita tidak mengeluarkan zakat. Zakat adalah menyucikan. Kita kena faham betul-betul apa yang dimaksudkan dengan zakat. Dari segi bahasa, zakat bermaksud menyucikan. Kita kena tahu bahawa setiap income yang sampai kepada kita secara totalnya bukan semua hak milik kita. Ada hak orang lain. Ada hak fakir miskin, ada hak fisabilillah, ada hak-hak yang sepatutnya kita keluarkan. Sekali lagi saya nak bagi tahu kepada semua, tak banyak. Dengar betul-betul saya cakap, tak banyak daripada apa yang kita terima. Contohlah, kalau kita dapat 10,000, bukan 10,000 kita nak kena keluarkan. Kita hanya beberapa ratus sahaja. Sedangkan beberapa ratus yang kita keluarkan itu akan mendatangkan keberkatan. Allah sebut di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah lagi rezeki kita. Macam mana untuk kita menambah rezeki kita? Dengan kaedah bersyukur, dan salah satu kaedah bersyukur dalam rezeki yang kita terima iaitu dengan mengeluarkan zakat. Jadi orang pada hari ini kalau rasa dia punya rezeki tu macam tak melekat, baru masuk gaji je dah habis. Baru je dapat pencen dah habis. Baru je dia berniaga bersungguh-sungguh ni, beribu-ribu berbanding dengan orang lain, banyak dia dapat, tetapi kenapa tak lekat lah? Mungkin ada kebocoran dalam keuangan kita, bukan salah audit dan sebagainya, tetapi iaitu kebocoran dalam keberkatan. Duit yang banyak belum tentu lagi berkat. Sedikit, tapi kalau dikeluarkan zakat, percayalah keberkatan itu lebih mendatangkan ketenangan. Duit banyak, kadang-kadang tak tenang juga. Betul tak Ustaz Mizi? Kadang-kadang kita tidur pun tak lena. Duit makin banyak, makin tak lena. Makin risau. Tapi sebenarnya kalau kita ada keberkatan dalam kita punya rezeki, percayalah Allah akan mendatangkan kepada kita ketenangan. Orang risau, Ustaz, saya ada rezeki ni, risaulah rezeki ni habis. Ustaz, saya ada rezeki ni, macam mana nak tambahkan lagi? Pertama, tolong pastikan kita bersyukur dengan rezeki tersebut. Kedua, laksanakan kewajipan daripada rezeki dengan mengeluarkan zakat. So, maksudnya bersyukur, lepas tu ada tindakan. Betul. Bersyukur daripada diri kita. Terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, tindakan tu. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah. Jelas ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kita dah tanya dua soalan kepada Ustaz lah. So kita nak kepada Ustaz Abdul Hadi. Jadi Ustaz, ada persepsi bahawa zakat hanya untuk orang kaya. Jadi biasanya orang macam B40 ataupun orang yang fakir miskin ni kata macam, alah tak payahlah zakat kan. Jadi macam mana MAIS jelaskan mengenai konsep zakat yang sebenar kepada masyarakat awam? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada sedang pendengar sekalian,
Okey, berkenaan dengan perkara ini, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan khususnya, kita sentiasa giat mempromosikan ataupun memperkenalkan tentang kesedaran berzakat kepada masyarakat. Walaupun perkara ini sudah begitu lama, tapi sampai hari ini seperti yang dikatakan oleh Al-Fadil Ustaz lah tadi, masih ada di antara kita yang terlupa dan ada yang terkeliru berkenaan dengan kewajipan berzakat itu sendiri. Dan Alhamdulillah pada hari ini Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, antara perkara yang kita lakukan adalah kita turun ke lapangan, Ustaz. Kita turun ke lapangan, kita bagi penerangan kepada agensi-agensi seperti guru, majikan, pentadbiran, Badan Bina Inform, dan hari ini masa kita berlangsung sekarang ni pun sedang berlangsung satu lagi majlis di Jelebu yang mana kita memberi penerangan kepada warga kerja di Jelebu berkenaan dengan perkhidmatan zakat di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Dan isu ini dia takkan selesai kalau Majlis Agama Islam sendiri yang memikul tanggungjawab ini. Kerana apa? Isu zakat bukan isu tentang majlis agama. Isu zakat adalah isu kesedaran kita bersama. Jadi Majlis Agama Islam di kesempatan ini menyeru kepada semua masyarakat Islam di luar sana. Kita kalau boleh kita nak bersama-sama dalam memperkasakan ibadah zakat ni dalam masyarakat. Kerana apa? Kerana sampai hari ini masih ramai orang yang memerlukan dana bantuan daripada poket kita. Masih ramai. Jadi macam mana kita nak bantu? Alhamdulillah hari ini Majlis Agama Islam Negeri Sembilan memperkenalkan potongan gaji bulanan. Jadi mereka boleh buat secara langsung yang mana mereka boleh melayari laman web rasmi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dan membuat potongan secara terus, dan potongan tu akan setiap bulan potong. Dan jangan lupa untuk kita taksir zakat kita setiap tahun. Kerana apa? Kerana setiap tahun kita ada kenaikan gaji. Setiap tahun kita ada kenaikan bonus dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah kita kena semak semua pendapatan-pendapatan kita. Seperti yang Ustaz lah katakan tadi, kalau kita nak keluarkan harta kita, jangan kita takut harta kita akan berkurang. Bahkan sebenarnya Allah akan melipat gandakan harta kita kerana kita telah membuktikan kesyukuran kita tadi dengan berzakat. Wallahualam. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, kalau kita buat potongan gaji secara bulanan, maksudnya automatik lah Ustaz sekali buat dah. Sekali buat tak payah fikir. Maknanya kita tak perlu nak cari ujung tahun nak kena pergi pusat zakat. Kadang-kadang kita nak pergi bercuti dan sebagainya, terlupa nak pergi semak zakat kita. Zakat kadang-kadang kalau kita tunggu hujung tahun, kadang lupa nak berzakat, kita guna untuk benda lain kan. Tak bayar zakat dalam tahun tu. Betul. Okey, jadi soalan seterusnya Ustaz. Jadi bila orang Ustaz Adilah, bila orang ramai bayar zakat, ke mana sebenarnya duit yang kutipan itu Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, bagaimana MAIS pastikan kutipan zakat sampai kepada asnaf yang betul-betul layak? Kerana sekarang ni kita lihat di akhbar-akhbar ataupun di media sosial ada banyak kes yang katanya pakai Alphard pun dapat zakat. Tabung haji ASB ada dalam 200,000 pun dapat zakat. Jadi bagaimana tu Ustaz? Okey. Terima kasih di atas soalan yang sangat menarik ini. Okey, di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan kita ada had kifayah. Yang mana had kifayah ini adalah satu kaedah penentuan sama ada mereka ini layak menerima bantuan zakat ataupun tidak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, setakat ini sebab itulah hari ini bila nak mohon bantuan kita perlukan dokumen-dokumen sokongan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, majlis agama tak nak susahkan tuan-tuan kalau boleh. Kalau boleh tak nak banyak-banyak hantar, kena ada dokumen macam-macam. Tapi isunya kerana banyak penipuan. Bila banyak penipuan pakai Alphard macam Ustaz katakan tadi, Ustaz Mizi katakan tadi, pakai Alphard tapi mohon bantuan zakat. Kalau bantuan fisabilillah untuk anak-anak yang belajar kita clear, okey. Tapi kalau dia dapat bantuan fakir miskin, langsung tak kena lah Ustaz. Jadi kita tak boleh nak nafikan masyarakat kita ni dia memang macam-macam ragam. Jadi mereka perlu
peka dan sedar bahawa dana zakat ini adalah untuk asnaf yang 8 seperti yang Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60, yang mana Allah mengkategorikan ada 8 golongan asnaf dekat situ, fakir, miskin, ibnu sabil, fisabilillah, gharimin dan sebagainya. Jadi golongan-golongan ini sahaja yang Allah beri ketetapan, bukan majlis agama. Sekali lagi saya bagi kefahaman pada masyarakat. Sebab apa dia kata, ustaz, kenapa dia dapat, saya tak dapat? Saya yang bayar zakat, tapi kenapa mereka pula yang dapat? Mereka tak bayar zakat, ustaz. Jadi saya kata ketetapan ini adalah daripada Allah Azza wa Jalla, bukan daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Buktinya Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, tuan-tuan, untuk makluman semua, tahun lepas kita agihkan dana zakat kepada masyarakat yang memerlukan sebanyak 188 juta ringgit. Subhanallah. Banyak tu, ustaz. Itu satu jumlah yang besar bagi saya. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, masyarakat yang membayar zakat bersama dengan majlis agama tahun lepas hanya 168 juta ringgit. Defisit 20 juta, Ustaz. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pembayar zakat yang memberi kepercayaan kepada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan untuk menguruskan dana-dana zakat anda. Tapi ketahuilah bahawa di luar sana masih ramai asnaf yang memerlukan. Jadi seruan saya, kerjalah bersungguh-sungguh, jadilah insan yang kaya, kerana ada insan yang memerlukan bantuan daripada kita semua. Dan di kesempatan ini juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz lah, kerana beliau juga merupakan salah seorang pembayar zakat tegar Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Terima kasih banyak, Ustaz. Mudah-mudahan dengan zakat yang Ustaz-Ustaz keluarkan ini memberi keberkatan kepada rezeki Ustaz, dan dalam masa yang sama, yang lebih penting, dapat menyantuni asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ni kaya sebenarnya, Ustaz lah. Alhamdulillah. Bukan kaya, Ustaz, tapi wajib. Ya. Pendapatan yang dapat wajib kita keluarkan. Wajib, Berapa insyaAllah. pun yang kita dapat, itulah yang ada portion untuk asnaf-asnaf saya. Ya, betul. Jadi saya nak kembali kepada Ustaz lah. Zaman sekarang ramai yang buat bisnes online macam Shopee, macam TikTok Shop, affiliate dan sebagainya. Jadi bagaimana MAIS menentukan zakat untuk peniaga-peniaga digital ni, Ustaz? Okey, semua orang kena faham dan semua kena tahu bahawa apabila kita berniaga ni, tak kisahlah online ke, apa sahaja bentuk perniagaan, kita ada zakat pendapatan, dan juga zakat perniagaan. Kita kena tahu bahawa hari ini ramai orang berniaga secara digital. Affiliate lah, macam affiliate. Ustaz sendiri pun, kenapa Alhamdulillah, terima kasih kepada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan kerana memberi penerangan kepada Ustaz. Dia datang dekat pejabat Ustaz, dia terangkan bagaimana zakat ini, zakat itu. Masya Allah, detail, sangat bagus. Dan kalau ada sesiapa yang tengok podcast ini, tolong, kalau ada buat affiliate, ada buat income secara digital, dia bukan income digital biasa tau. Kadang-kadang macam Ustaz seorang influencer lah. Kita pergi kedai makan, kadang-kadang kita dibayar untuk review. Itu merupakan pendapatan. Dan pendapatan ini ada hak orang lain dekat situ. Jadi jangan fikir benda tersebut mesti kena datang pegawai zakat ataupun pegawai custom tentukan, oh ini zakat yang perlu dibayar, ini cukai yang perlu dibayar. Tidak. Kesedaran kita sebagai seorang peniaga, kesedaran kita sebagai seorang yang menerima pendapatan, kita kena tahu bahawa ada bahagian yang perlu untuk kita bayar zakat. Contohlah hari ni, kalau ramai orang buat affiliate ni, Ustaz Mizi, Ustaz Hadi, dia mudah aja. Dia buat konten, kemudian dia letak beg kuning, kemudian dia post. Kadang-kadang konten tu boleh jadi viral. Saya ada affiliate dia, saya hampir 8,000 orang di bawah syarikat saya. Ada beberapa orang, hampir 500 orang lah, saya bayar affiliate dia setiap bulan di antara 1,000 ke 15,000. Subhanallah. 15,000. Ada seorang tu commission. Dia bukan sale loh. Commission yang dia dapat hampir 15,000 setiap bulan. Itu di antara tugas saya. Kenapa saya bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan kali ini, untuk memberitahu kepada orang yang berniaga di luar secara online
yang kadang-kadang tak nampak benda tu, kita berdiri tepi jalan berniaga, tak nampak slip gaji yang masuk. Ingat bahawa income yang sampai kepada kita kemungkinan besar zakat. Kebanyakannya ni yang tengok ni mungkin suri rumah ni. Suri rumah dia tak ada komitmen yang besar. Dia tak ada slip gaji, tapi dia buat affiliate. Affiliate kita boleh nampak tahu berapa income yang kita masuk setiap bulan daripada TikTok mungkin. Jadi benda ni adalah benda yang sangat penting. Jadi tolong ambil pemahaman yang secara detail berkenaan tentang zakat pendapatan dan juga zakat perniagaan. Bagi orang yang berniaga secara online, okay, dia ada yang affiliate, ada yang dipanggil sales center. Sales center ni maksudnya kedai dia. Itu kena zakat perniagaan. Kalau orang yang jual sebagai agent, affiliate, itu adalah zakat pendapatan. Jadi benda ni tolong faham. Sayang sangat-sangat, Allahu Akbar, rezeki kita banyak, duit banyak, pendapatan banyak, tapi kita tidak diberkati. Ingat, zakat wajib tau. Ini bukan sedekah. Sedekah benda yang sunat. Zakat adalah sesuatu benda yang wajib. Dan sekali lagi saya nak bagi tahu, kalau kita dapat 10,000, 15,000, bukan separuh kita nak kena bayar. Bukan 70% yang kita nak kena bayar. Hanya 2.5%. Sangat rendah. Okay, berbanding dengan apa yang kita terima. So kalau dapat 1,000 tu dalam RM25. Dalam RM25 sahaja. Sahaja. Jadi adakah CM ataupun konten Facebook tu adakah termasuk dalam pendapatan? Dia konten tu kalau mendatangkan income. Ingat, dia apabila mendatangkan income. Macam Ustaz, bila Ustaz buat live di TikTok sebagai contoh, Ustaz ada income. Give apa semua sekali. TikTok bayar Ustaz. Dan bayaran tu kalau kena nisab dan juga haulnya, maka kita kena kita kena keluarkan zakat. Okey. Jelas clear ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So apa-apa pendapatan sekalipun yang kita dapat daripada affiliate ke ataupun konten yang berbayar ataupun konten yang gift dan sebagainya lah, itu ada portionnya, ada haknya untuk asnaf. Jadi Ustaz, ada setengah Ustaz lah, ada setengah daripada umat Islam, dia rajin bersedekah. Dia banyak duit, rajin bersedekah, tapi katanya samalah tu, sedekah dengan zakat. Jadi dari sudut agama, apa beza kedua-duanya? Dan sebab kedua-duanya mengeluarkan duit. Jadi apa beza kedua-duanya dan kenapa zakat sepatutnya lebih diutamakan walaupun dari secara zahirnya nampak sama keluarkan duit? Okey, dia ini poin penting sebenarnya dalam bab zakat dan juga sedekah. Dan betul Ustaz Mizi, hari ini ramai orang keliru berkenaan tentang zakat dan juga sedekah. Banyak klien kita, banyak kita punya follower pun keliru berkenaan tentang zakat dan juga sedekah. Sedekah dan juga zakat adalah benda yang totally berbeza. Okay? Sebab sedekah ni dia tidak ada satu kiraan. Dia terpulang dia. Nak bagi berapa, nak bagi kepada siapa, nak bagi bentuk macam mana, itu sedekah. Bila kita bercerita berkenaan tentang zakat ni dia ada kiraan khusus. Dan ada benda yang perlu dizakat, ada benda yang tak perlu dizakat. Okay? Dan zakat ni pula yang paling penting, yang silap ramai orang lakukan hari ini, iaitu agihan zakat itu bukan kepada asnaf. Itu penting tu. Dia kena tahu siapa yang layak untuk menerima zakat. Kita hanya ada 8 golongan sahaja yang boleh menerima zakat. Ada orang silap tau. Dia kata, Ustaz, saya dah bagi zakat kepada anak yatim. Anak yatim bukan asnaf. Itu kena faham. Kita nampak macam konten tu sedih kan, anak yatim. Sedih lah. Patut menerima zakat lah. Kita kena faham, anak yatim bukan asnaf. Jadi kita kena tahu bahawa beza di antara zakat dan juga sedekah. Sebab hari ini itu yang dibuatkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, dia buat secara detail. Okay? Sebab itu hari ini kalau kita tak percaya dengan majlis agama, kita nak percaya dengan siapa? Sebab itu ustaz sendiri pun kita bagi kepada majlis agama, kerana majlis agama ini apabila dia membuat agihan, dia buat secara detail dan dia buat benda tu secara terbukti. Dan dia dah tengok, macam Ustaz Hadi cakap tadi lah, nak hantar tu kena ada dokumen dia, nak kena pastikan betul-betul. Kita adakah mampu nak cek macam tu? Kita tak mampu. Sebab itu saya nasihatkan mereka yang berada di luar sana, boleh buat zakat, boleh buat sedekah, tetapi kalau zakat, cari organisasi, autoriti yang benar-benar melaksanakan zakat tersebut. Sebab asnaf yang menerima adalah asnaf yang telah ditentukan.
Kalau sedekah okey, tak jadi masalah. Nampak masjid, sedekah. Okey, nampak orang susah, kita sedekah. Itu okey, tak jadi masalah. Zakat tak boleh tau. Sebab kalau zakat itu sampai kepada orang yang tidak selayaknya menerima zakat, maka terbatal. Maka benda itu tak dikira sebagai zakat. Sayanglah, kita dah keluar duit. Betul tak? Kita dah bayar beribu-ribu tapi benda itu tak diterima sebagai zakat. Terlepas kita daripada tanggungjawab, susahlah nanti. Ya. Kalau tak lepas lagi kena bayar lagi. Kena bayar lagi. Dan kalau kita mati, dia dikira hutang. Betul. So lagi senang buat automatik saja. Ya, buat automatik datang ke pejabat kita. Datang pejabat. Okey. Baik, kita kembali kepada Ustaz Adi. Ustaz, dalam era teknologi sekarang, banyak institusi buat kutipan zakat secara digital, termasuk Majlis Agama Islam Negeri Sembilan pun sama. Dan bagaimanakah, apakah MAIS pun sama, dan bagaimana MAIS pastikan transaksi zakat online ini dibuat secara telus dan diyakini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, soalan yang sangat baik. Yang mana hari ini kita semua sedar dan faham kita duduk di era digital. Betul. Dan bila kita duduk di era digital, semua orang nak cepat, Ustaz. Semua tak suka nak suruh datang pejabat. Oh no. Semua kalau boleh dekat hujung jari mesti nak settle semua. Sambil baring tu. Sambil baring boleh settle. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi di sini Majlis Agama Islam Negeri Sembilan mengorak langkah. Kita explore apakah kaedah-kaedah bayaran yang diiktiraf oleh pentadbiran kerajaan, yang mana pentadbiran pengurusan kewangan ini mestilah mencapai piawaian keselamatan, yang mana dia mestilah tiada kebocoran maklumat dan dia juga tak adalah terdedah untuk scam dan sebagainya. Sebab hari ni semua orang takut tekan link, Ustaz. Sebab statistik PDRM menunjukkan tahun lepas yang kena scam duit 1.6 bilion. Tapi tahun ni, Ustaz, baru sampai bulan 9 dah 1.9 bilion orang kena scam. Allah. Jadi semua takut nak tekan link. Jadi banyak duit orang kita sebenarnya. Bukan tak ada duit. Bukan tak ada duit. Jadi kita semua boleh, pertama sekali saya nasihatkan pergi kepada pautan yang tepat. Seperti laman web rasmi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Kemudian follow kita punya Facebook ataupun kita punya platform di Facebook, di media sosial dan sebagainya seperti di TikTok, Instagram. Kita follow yang rasmi, dan jangan tersalah follow, dan jangan kita suka-suka tekan link nak dapat, contoh macam pagi tadi saya dapat satu link nak pergi umrah percuma. Siapa tak nak pergi umrah percuma, Ustaz? Jadi dia kata cepat, ada 50 orang tuan terpilih. Jadi kita jangan tekan link-link sebarangan, pesan dengan makcik-makcik semua. Jadi kalau boleh kita layari laman web rasmi dan kita tekan pautan-pautan yang betul, yang diakui sah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk makluman semua, kita Majlis Agama Islam ini juga kami diaudit. Itu yang Ustaz lah cerita tadi. Betul. Kita buat detail tadi bukan apa, tuan-tuan, kerana pertama sekali kami diaudit. Kerana wang yang kami pegang hari ini bukan wang majlis agama. Ini adalah wang amanah. Wang amanah untuk umat Islam. Dan Baitul Mal ataupun majlis agama, duit-duit yang ada di sini adalah duit umat Islam. Sebab itulah kita kena bersama-sama memberi sokongan. Kerana ada asnaf-asnaf yang saya cerita yang kadang-kadang sampai hari ini, Ustaz, masih ada yang berlantaikan tanah. Masih ada lagi asnaf-asnaf kita yang pergi, anak-anak mereka pergi sekolah tak ada duit belanja. Bayangkan, Ustaz, kita pergi sekolah sampai petang tak ada duit belanja. Kalau anak kita lah kita buat macam tu, maun tak menamuk tu kan. Kalau tak dapat duit belanja. Tapi kalau di Negeri Sembilan, Ustaz, masih banyak kes-kes seperti ini berlaku. Jadi tuan-tuan, sebab itulah kami memerlukan dokumen-dokumen yang agak detail kerana semua itu diaudit. Dan yang seterusnya, Majlis Agama Islam berdasarkan resip bayaran yang kita buat, meskipun secara online, tuan-tuan tetap boleh mendapat pengecualian cukai. Ini yang kita nak kena beri kefahaman kepada masyarakat. Cukai ini, tuan-tuan, pelepasan cukai ini sudah diberi sejak tahun 1967 mengikut Akta Cukai.
Kita dah lama diberi pengecualian tapi kita tak ambil manfaat daripada itu. Kitalah yang rugi. Jadi daripada pendapatan yang kita ada, kalau cukai pendapatan 100% kita dapat pengecualian cukai kalau kita salurkan apa dana kepada sumbangan zakat. Jadi memang dapat 100%. Bahkan hari ini Ustaz, kalau kita ada potongan cukai bulanan, kalau kita tinggikan kita punya zakat, potongan cukai bulanan tu dia boleh hilang. Dia boleh hilang. Contoh potongan cukai bulanan dia setahun 1,500. Lepas tu melalui akta yang dibenarkan ini, kita alihkan 1,500 kepada zakat, maka dia wave. Terus tak dicukai bulanan. Itu yang keistimewaan yang kita ambil. Dan untuk mereka yang berniaga, pengecualian cukai diberikan 2.5% daripada keuntungan agregat. Jadi apa-apa kita dah dapat untung, kita bayar dulu zakat. Dah dapat untung sebelum kita bawa anak-anak pergi bercuti dan sebagainya, melancong semua, bayar dulu zakat 2.5. Sebab kalau tak nanti kita dah habis duit, cukai dah kira. Cukai dah kira, kita kena bayar cukai. Lepas tu terlupa pula nak bayar zakat. 2 kali bayar Ustaz. Jadi itulah daripada saya, insya-Allah. Jadi itulah. Jadi bayar zakat terus dapat cukai, dapat settle cukai sekali. Sekali. Bonus lah. Bonus untuk kita, insya-Allah. Jadi Ustaz Adi, di luar sana ada segelintir pihak mempertikaikan ketelusan akihan zakat di Malaysia. Jadi apa langkah MAIS untuk bina kepercayaan rakyat terhadap institusi zakat ini? Okey. Berkenaan dengan isu ini tidak boleh dinafikan Ustaz. Kadang-kadang fitnah tu berlaku. Saya tak dapat dinafikan dan saya sebenarnya bersedih. Sebab kadang-kadang berita yang kita dapat itu berita yang tak sahih. Tapi masyarakat kita terlalu laju nak menjadi orang yang pertama share, viralkan video tu. Dia kata dia nak jadi orang yang first share. Kalau boleh yang komen pun first. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang pertama masuk ke neraka Allah kerana fitnah yang kita sebarkan. Itu yang kita kena hati-hati. Sebab ada satu kes saya cuma kongsikan dengan tuan-tuan semua, yang mana ada satu influencer, dia viralkan, dia kata Majlis Agama Islam tak bantu hamba Allah sekian-sekian, hidupnya susah dan sebagainya. Tuan-tuan, kami dah jaga asnaf bukan baru 2-3 tahun, dah berpuluh tahun kami duduk dengan asnaf. Asam garam ni biasa Ustaz. Kalau orang datang nak bagi bantuan, dia sangat nak kepada bantuan kita. Takkan dia nak sebut dia tak dapat bantuan. Bila orang tanya, dia akan cerita yang paling sedih. Itu sesetengah individu, tapi tak dinafikan juga ada yang betul-betul susah. Jadi akhirnya influencer tersebut menghentam, mencerita keburukan, cerita fitnah, dan kita dah jawab perkara tersebut. Kita bagi posting gihan yang kita dah buat. Sebab kita di Majlis Agama kita ada simpan data. Ada record. Start dia mohon, walaupun dia mohon tahun 2009, 2001, kita ada record. Dan kita share semua rekod-rekod bantuan tersebut. Allahu Rabbi, banyak Ustaz yang kita bantu rupa-rupanya. Tapi yang menyedihkan saya, influencer tersebut mungkin dia nak terlalu mengejar dia punya view dan sebagainya. Sampai hari ni dia tak mengakui kesilapan dia dan dia tak padam pun posting tu. Sedih saya rasa. Sebab tuan-tuan kena ingat, fitnah tu bukan sekadar fitnah kepada majlis agama. Tuan-tuan sedang menutup pintu rezeki asnaf-asnaf fakir miskin yang lain. Di bawah Majlis Agama Islam Ustaz, ada 6,000 keluarga yang setiap tahun menanti-nanti zakat yang dikeluarkan oleh orang ramai. 6,000 keluarga Ustaz. Jadi kalau darab satu family tu ada 5 orang, anggaran lebih kurang 30,000 Ustaz. Dan ini kita tak cerita yang sakit kritikal, yang terlantar dan sebagainya. Jadi memang bantuan itu sangat banyak yang memerlukan. Jadi janganlah kita menyebarkan fitnah terlalu cepat, menghukum terlalu cepat. Sekiranya tuan-tuan dapat informasi-informasi, kami tak
tak mengata kami ni perfect. Tak tuan-tuan. Sebab kita ni, bak kata bos saya, kita bukan macam Doraemon. Sebab apa? Semua Kita ada semua. Kita boleh tahu, boleh pergi masa silam, kita boleh tahu orang tu susah ke tidak. Kita bukan macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ada maklumat sampaikan kepada kami, insya-Allah kita santuni. Wallahu a'lam. Baik, jelas penerangan daripada Ustaz. Jadi siapa yang buat fitnah tu hentikanlah. Dosa tersebut macam dosa jariah Ustaz. Betul. Dia boleh jadi Bergantai, dia bergantai. Dan kita na'udzubillah lah, kita tak naklah masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan oleh fitnah yang kita buat. Satu fitnah dan tersebar dalam dunia maya, habis. Semua share, semua kongsi, semua ingat, lepas tu fitnah lagi, burukkan lagi, Maiz dan sebagainya. Allah Akbar. Maiz susah payah cari asnaf apa semua sekali. Betul. Itu orang tak percaya. Itu pun tak percaya, betul. Okay, Ustaz, jadi Ustaz Adi, bagaimana Maiz membantu golongan muda? Kita tengok golongan muda sekarang agar mereka faham konsep zakat ini, ia bukan sekadar kewajipan, tapi ia merupakan satu sistem ekonomi Islam yang lengkap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, hari ini kalau kita tengok golongan muda, dia sangat dekat dengan media sosial, betul. Jadi untuk pertama sekali, kami di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, kita sedang giat memperkasakan kita punya platform media sosial. Supaya apa? Informasi-informasi yang ada di media sosial dapat dicapai oleh golongan-golongan muda. Sebab apa? Kita nak mereka tahu bahawa pertama sekali, kita nak kesedaran tu bukan bila dah bekerja je baru sedar kita kena berzakat. Tapi zakat ni kalau boleh biarlah kita sedar daripada awal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita nak kalau boleh ada skim-skim bantuan yang kita tawarkan. Macam baru-baru ni kita ada hantar pelajar pergi sambung belajar di universiti di College IJN. College IJN, kita taja anak-anak asnaf kita, ada di antara mereka Ustaz memang bijak-bijak berlaku. Siap ada yang dapat beasiswa daripada Petronas lagi. Kita tak dapat Ustaz. Tak nak beritahu mereka punya bijak tu Ustaz, sampai level macam tu. Jadi kita kalau boleh, kita nak mereka dapat juga informasi berkenaan dengan agihan bantuan yang sesuai dengan mereka, seperti bantuan pendidikan lah khususnya. Bantuan-bantuan pendidikan untuk mereka sambung belajar, kita ada skim-skim yang kita tawarkan. Bahkan untuk hari ini, bagi golongan ibu bapa yang bukan asnaf tapi mereka ni tergolong dalam kalangan B40. Jadi bila masuk dalam kategori tersebut, hujung tahun ni kita ada bantuan sekolah Ustaz. Bantuan sekolah yang mana kita bagi sedikit dana untuk mereka beli kelengkapan pembelajaran untuk anak-anak mereka. Ramai Ustaz, permohonan ni memang orang kata sangat laris. Kalau daripada dulu kami kalau isi borang Ustaz, tinggi dia tinggi ni Ustaz. Allahuakbar. Dah ini baru seminggu. Kami buka 4 bulan tinggi Allah macam Allah. Ni Ustaz. Dia habis naik. Jadi kami telah ubah sistem tersebut. Kita memperkasakan permohonan tersebut, kita buat secara atas talian. Nanti apa-apa boleh first kali tolong like, komen dan share di Facebook rasmi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Kerana sampai hari ini Ustaz, walaupun kita dah keluar di podcast, radio, TV bersama dengan Ustaz lah dan sebagainya, tapi masih ramai yang kata kami tak tahu tentang zakat. Jadi pertamanya kita tak like platform yang betul, kita like platform yang lain Ustaz. Jadi benda tu yang kita kena buat tindakan terlebih dahulu. Dan kalau boleh, segala informasi-informasi berkaitan dengan peluang-peluang yang Maiz tawarkan, kalau boleh kita like lah sikit, kita komen sikit, kita share sikit. Kenapa? Semangat sikit, bagi semangat sikit. Sebab Nabi dah sebut, man dalla 'alal khair kafa'alih. Siapa yang menunjukkan seseorang itu ke arah kebaikan, dia akan dapat pahala yang sama. Jadi kalau macam tahun ni Ustaz, kalau tahun ni hujung tahun ni kita ada kempen sempena bulan zakat, yang mana hadiah pertama sesiapa yang menunaikan zakat harta hujung tahun ini, dia dapat pakej umrah Ustaz. Masya-Allah. Pakej umrah RM10,000, yang mana tahun lepas pemenang dia adalah seorang penjawat awam. Dia terus dapat pergi laki bini. Dapat pergi laki bini dengan pakej yang kita tawarkan. Dan yang kedua, semalam Ustaz,
kami baru beli hadiah-hadiah pemenang ni pula, iaitu hadiah-hadiah yang lain. Mereka boleh dapat dinar emas, Ustaz. Jadi ini adalah sebagai tanda terima kasih kita kepada semua pembayar-pembayar zakat yang terus memberi sokongan kepada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dalam menyantuni asnaf. Dan yang terkini, untuk makluman semua, kita ada buat kempen kepada pembayar-pembayar besar ni, Ustaz, yang menyumbang dengan hartanya yang sangat banyak. Yang mana baru-baru ni kita telah meluluskan satu kelulusan yang mana sesiapa yang membayar zakat 100,000 ke atas bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, kita akan memberikan perkhidmatan, tawaran perkhidmatan pengurusan harta secara percuma. Tuan-tuan, hari ini harta beku ada lebih 100 bilion. Dan hari ini kita nak selesaikan isu masyarakat ni, kita nak bantu golongan-golongan yang kaya ni, kita buat pengurusan harta secara percuma untuk fee permohonan. Jadi nak buat hibah ke, nak buat wasiat ke, ataupun nak melantik Sulaiman Akhlakan, yang ni majlis agama lah, nak melantik majlis agama sebagai wasi, boleh, kita akan bantu uruskan pusaka mereka-mereka yang menunaikan zakat harta bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Komplit Ustaz, ada macam-macam. Macam-macam. Kena follow. Nak sebut dekat Facebook tu tak muat. Tengok dekat website. Jadi kita kembali kepada Ustaz lah. Soalan terakhir lah bagi Ustaz lah. Jika semua rakyat di Negeri Sembilan ini, ringkas dapat Ustaz, benar-benar jika rakyat di Negeri Sembilan benar-benar melaksanakan kewajipan berzakat ini, apa impak yang sebenar yang boleh kita lihat pada ekonomi ummah di Negeri Sembilan ini, Ustaz? Betul, benda ni bukan satu cerita yang baru direka, tapi dia adalah satu fakta yang telah berlaku sejak daripada zaman baginda Rasulullah SAW. Allah ciptakan kita ni berbeza-beza. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang boleh berjaya dalam perniagaan, ada yang tak boleh. Okay, kita tak boleh cakap, engkau ni kenapa miskin, engkau ni kenapa tak berjaya dalam bisnes, aku boleh, kenapa kau tak follow aku. Dia, orang ni rezeki dia berbeza-beza. Okay, jadi sebenarnya zakat ini menyempurnakan. Zakat ini akan memberi impak yang sangat luar biasa. Terus terang saya kata, saya sendiri pun belajar ketika mana di Jordan dengan zakat. Okay, hari ini alhamdulillah ramai anak-anak kita belajar dengan duit zakat daripada Majlis Agama Islam. Jadi benda ni ada satu impak yang akan mengubah masyarakat. Okay, daripada anak-anak asnaf yang tak belajar, kita boleh bagi pendidikan. Daripada mereka yang tak ada perniagaan, kita boleh bagi satu peluang perniagaan kepada mereka. Berapa ramai dahulu penerima zakat asnaf, hari ini mereka pula yang mengeluarkan zakat. Jadi sebenarnya daripada zakat ini mampu memberikan satu impak yang sangat luar biasa kepada masyarakat. Jadi bagi Ustaz, orang yang melihat podcast ini, Ustaz menyeru sangat-sangat, tolong cek pendapatan anda dan tolong keluarkan zakat. Dan ingatkan kepada keluarga kita. Bukan kita je, kita dah keluar zakat, alhamdulillah, kita dah faham dah. Daripada awal tadi sampai akhir kita dengar, kita dah faham, kita dah excited dah nak mengeluarkan zakat. Jangan buat kita je. Bagi tahu dengan suami, bagi tahu dengan anak-anak, bagi tahu dengan kawan-kawan pejabat supaya mereka juga berzakat. Kalau semua melakukan zakat, tuan-tuan dan puan-puan akan melihat satu impak yang sangat luar biasa kepada masyarakat kita. Contohnya di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, Ustaz Hadi cakap tadi, defisit 20 juta tahun lepas, sedangkan penerima kita masih lagi ramai. Jadi tahun ni kita cuba buat satu rekod yang sangat luar biasa untuk kita keluarkan zakat lebih daripada apa yang kita nak. Saya kongsi satu rahsia lah, penting benda ni. Bagaimana alhamdulillah hari ini perniagaan saya meningkat lebih besar dan berganda lebih baik. Setiap tahun saya meletakkan target saya pada zakat. Kalau tahun ni syarikat saya boleh keluarkan zakat 100,000, saya nak syarikat saya keluarkan zakat tahun depan 200,000. Secara automatik kiraan sale kita akan meningkat 2 kali ganda. Jangan kejar target sale, tapi kejar
berapa banyak manfaat yang boleh kita berikan kepada orang. Percayalah, kalau tahun ni zakat kita 1,000, tahun depan kita boleh keluarkan zakat 2,000, bermaksud income kita telah meningkat 2 kali ganda. Kalau target kita keluarkan zakat 3,000, bermakna kita sedang meletakkan target 3 kali ganda daripada income sebenar kita. Jadi jangan lepaskan peluang untuk meluaskan rezeki anda dengan zakat. Itulah keberkatannya, Ustaz. Masya Allah, betul. Berkali-kali ganda, Ustaz. Alhamdulillah, jawapan yang sangat tuntas dan bernas daripada ahli-ahli panel kita, dan tak sedar dah hampir sejam kita bersiaran langsung hari ini. Jadi tak puas rasanya nak dengar lagi kupasan ilmu daripada kedua-dua ahli panel. Nanti kita jemput lagi, Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi sebelum kita mundurkan diri, Ustaz Hadi ada kata-kata atau nasihat terakhir buat penonton? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita simpulkanlah di sini bahawa Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, pertama sekali kita ucapkan ribuan terima kasih kepada pembayar zakat, kerana seperti yang tuan-tuan kata, ustazlah katakan tadi, ramai orang yang menerima manfaat daripada zakat yang kita keluarkan. Jadi saya sangat-sangat tertarik untuk mengajak kita semua, jom sama-sama rebut peluang sempena hujung tahun ini. Dah nak habis tempoh haul setahun kita, semak semua zakat-zakat kita di laman web rasmi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, dan kita boleh tunaikan zakat di sama ada secara atas talian, mahupun kita boleh hadir ke kaunter-kaunter Majlis Agama Islam Negeri Sembilan untuk menunaikan ibadah zakat kita. Dan saya doakan mudah-mudahan dengan zakat yang anda semua keluarkan ini akan memberi keberkatan kepada rezeki anda, dan Allah akan luaskan segala rezeki anda dan memberi kesihatan kepada diri anda semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, cukup padat nasihat yang diberikan. Jadi tuan-tuan kita ingat, nak rezeki melekat, keluarkanlah zakat, tunaikanlah zakat, selesaikanlah zakat, selesaikanlah zakat tahun ni. Yang sebelum seni tertunggak pun kita selesaikan, insya-Allah akan berganda-ganda pahala dan keberkatannya, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Ustaz Lah, Ustaz Hadi, dan juga Majlis Agama Islam Negeri Sembilan yang membawakan podcast kita pada hari ini. Dan sekian sahaja daripada kami, dari pihak penerbit dan semua kru, kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton. Semoga perkongsian ilmu yang disampaikan oleh kedua-kedua ahli panel kita ini dapat kita manfaatkan dan kita menjadi amalan buat kita semua, insya-Allah. Saya tutup majlis kita ini dengan lafaz wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih dan jumpa lagi. SI Plus.